Nak tak nak orang tak pandang dah. You warak, you baik, you soleh, you lebat. Itu untuk you sajalah. You tak ada apa. Orang tak pandang pun. Sebab itu kalau orang kaya, diam dia kata bijak. Bercakap dia kata bermutiara, berhikmah. Semua baik belaka. Tapi kalau orang yang miskin apa kedana, Syekh Amir Syakib Arsalang dia sebut, punca sebenarnya umat Islam menjadi lemah sedangkan bangsa lain menjadi kuat adalah kerana kita dihinggapi dua penyakit. Penyakit pertama dia panggil maradus syahawat, penyakit syahwat. Penyakit yang kedua lebih parah namanya maradus syubuhat, penyakit syubhah. Penyakit syahwat ini kita kadang-kadang telah dialih matlamat hidup kita. Nak tak nak, cara langsung tak langsung, kita teralih untuk ke arah syahwat ini. Bak kata salah seorang orientalis barat yang terkenal. Dia kata apa? Dia kata kita jadikan umat Islam ni sebab nak keluar dia daripada daerah keislaman kepada kekufuran, kemurtadan payah. Cuma kita alih semangat mereka ni. Matlamat mereka ni. Iza ta'allama falisyahawat. Wa iza jama'al mal falisyahawat. Wa iza tarakkal mansab falisyahawat. Bila dia belajar, kerana syahwat. Bila dia kumpul harta, kerana syahwat. Bila dia naik pangkat, kerana syahwat. Kita cakap dengan anak kita, mak, belajar sungguh. Dah nak belajar sungguh, nak apa abah? Allah mak, orang belajar sungguh ni hebat. Hebat macam mana? Dia boleh masuk universiti. Dah masuk universiti, bila masuk universiti, kalau dia berjaya dengan cemerlang, dia boleh sambung master, PhD. Atau dia dapat kerja-kerja yang sedap-sedap, tak jadi kuli orang. Dah apa benda nak kerja sedap ni, bah? Pasalnya gaji besar. Dah, gaji besar apa nak? Gaji besar, kereta pun beli kereta besar. Rumah pun rumah besar. Bini pun bini besar. Semua besar. Hebatlah. Maknanya kita mematlamatkan dalam hidup macam tu. Syahwat. Jadi daripada kecil lagi kita telah didoktrin seperti itu, maka kita pun kena tu. Bila ini berlaku, maka sebenarnya inilah penyakit syahwat. Tuan-tuan, kalau kita tengok orang kereta besar dengan kereta kecil, beza tak? Menantu balik rumah hari raya pakai kacir je, tok tua pandang pun tak. Tapi seorang lagi menantu balik dengan kereta besar, Bugatti Veyron, seluruh kampung tengok. Tok ngulu pun tengok. Pasal dia pinjang je, tapi biar apa-apa asap bergaya. Sebab orang akan tengok benda zahir gini-gini. Tengok. Semua perkara seperti itu menggambarkan maradus syahwat. Perkara ni memang luar biasa. Ini penyakit yang kita hadapi dan inilah yang sedang kita tanggung dalam hidup kita. Nak tak nak orang tak pandang dah. You warak, you baik, you soleh, you lebat. Itu untuk you sajalah. You tak ada apa. Orang tak pandang pun. Sebab itu kalau orang kaya, diam dia kata bijak. Bercakap dia kata bermutiara, berhikmah. Semua baik belaka. Tapi kalau orang yang miskin apa kedana, diam tu dianggap bodoh. Cakap tu dianggap sebagai banyak mulut. Semua akan ditakwil yang negatif. Tapi hak yang kaya raya, yang hebat semua secara positif. Ni bala. Jadi poin pertama ni, maradus syahwat ni banyak melanda kehidupan kita.